Aku baru tahu yang syaitan sebenarnya tak kena ikat pun sepanjang bulan puasa ni. Sebab syaitan tu tengah duduk tersenyum manis depan mataku sekarang. Korang pernah tak rasa niat baik korang tu sebenarnya pembuka jalan kepada bala yang paling besar dalam hidup korang? Aku dah kawan dengan Suraya ni lebih 10 tahun. Dari zaman sekolah menengah, kita orang ni macam isi dengan kuku. Kalau dia susah, akulah orang pertama yang hulu tangan. Masa dia tak ada duit nak bayar yuran dulu, aku sanggup ikat perut bagi dia pinjam duit simpanan aku. Masa dia putus cinta zaman universiti, akulah yang tadah telinga dengar dia meraung sampai pukul 3 pagi. Persahabatan kami bukan sekadar kawan biasa, tapi dah macam adik-beradik yang berkongsi segala rahsia hidup. Jadi, bila dia call aku malam kedua Ramadan baru-baru ni, menangis-nangis cakap kena halau dari rumah sewa dan kena buang kerja, aku tak fikir panjang. Aku terus ajak dia duduk rumah aku. Aku cakap kat Han, sayang, kesian Suraya. Kita tolonglah dia sementara dia cari kerja baru. Han pun okey, sebab dia tahu Suraya ni kawan paling rapat yang aku ada. Tapi aku tak sedar yang aku sebenarnya tengah jemput api masuk ke dalam rumah yang aku bina dengan penuh kasih sayang selama ni. Mula-mula, suasana Ramadan kita orang nampak indah sangat. Suraya ni jenis yang rajin. Dia bangun pukul 4 pagi tolong aku siapkan sahur. Kita orang borak-borak kat dapur macam zaman asrama dulu sambil goreng telur dan panaskan lauk. Dia tolong aku kemas rumah, tolong aku lipat baju, sampaikan aku rasa bersyukur sangat ada kawan macam dia. Han pun nampak selesa. Dia selalu puji Suraya sebab rajin tolong aku. Baguslah Suraya ada, nampak awak tak penat sangat hari ni, kata Han masa kita orang berbuka hari ketiga. Tapi, masuk minggu kedua puasa, vibe rumah mula berubah secara perlahan-lahan. Suraya mula tukar cara pemakaian dia. Kalau sebelum ni dia pakai t-shirt besar, sekarang dia mula berani keluar bilik pakai baju tidur satin yang nipis gila. Kononnya sebab panas. Dia selalu sangat terserempak dengan Han masa aku tengah solat tarawih atau masa aku tengah sibuk tadarus dalam bilik. Puncanya satu petang tu, masa aku tengah siapkan air kat dapur untuk berbuka puasa. Aku keluar sekejap nak ambil buah kurma kat ruang tamu. Tapi langkah aku terhenti bila aku nampak bayang-bayang kat celah dinding dapur. Aku jengah sikit dan jantung aku rasa macam nak luruh. Aku nampak Suraya berdiri rapat sangat dengan Han dekat depan sink. Tangan dia selamba mendarat kat dada Han sambil dia buat muka sedih, kononnya ada habuk masuk mata. Masa Han nak tolong tiupkan mata dia, Suraya senaja rapatkan badan dia sampai dada dia bersentuh dengan lengan Han, sambil mata dia memandang tepat ke bibir laki aku dengan pandangan yang penuh nafsu. Masa tu, dunia aku rasa macam berhenti berputar sekejap. Tangan aku yang pegang paket kurma tu menggigil sampai bunyi plastik tu pun aku boleh dengar jelas dalam kesunyian rumah tu. Aku nampak Han nampak serba salah gila. Muka dia nampak tegang. Dia cuba nak jarakkan diri. Dia cuba nak undur ke belakang. Tapi singki tu menghalang dia. Suraya pula makin agresif. Dia pegang pergelangan tangan Han. Dia bisik sesuatu yang aku tak dengar jelas. Tapi aku nampak muka Han berubah pucat lesi. Suraya kemudiannya buat-buat nak terjatuh. Kaki dia kononnya terseliuk sikit dan secara automatik Han terpaksa sambut pinggang dia supaya dia tak tersembam kat lantai dapur yang keras tu. Masa itulah mata Suraya pandang tepat ke arah aku dari balik bahu Han. Dia tahu aku ada kat situ. Dia tahu aku tengah memerhati dari celah dinding hallway tu. Dan dia tersenyum sinis kat aku. Senyuman yang sangat tipis tapi cukup tajam untuk menghiris hati aku. Senyuman yang seolah-olah nak cakap, tengok Arya, laki kau pun tak mampu nak tolak aku kalau aku yang minta. Aku tarik nafas dalam-dalam, cuba kawal kemarahan yang dah meluap-luap sampai ke kepala. Aku tak nak nampak lemah dan aku tak nak nampak macam isteri yang cemburu buta tanpa bukti yang konkret depan suami aku. Aku hentakkan kaki kuat sikit masa berjalan masuk ke dapur bagi diorang dengar bunyi tapak kaki aku yang menandakan kehadiran aku secara rasmi. Sepantas kilat, Suraya jarakkan diri dia. Han terus pura-pura sibuk basuh gelas yang dah memang bersih berkilat. Muka Han merah padam, dahi dia berpeluh walaupun dapur tu sejuk dengan aircon. Suraya pula, dia selamba je senyum plastik ke aku. Macam tak ada benda yang berlaku pun tadi.
Arya, awalnya masuk dapur. Baru je Suraya nak tanya Abang Han korang nak makan apa hari ni. Suraya ingat nak masak lauk istimewa sikit untuk korang berdua malam ni. Kata dia dengan suara yang paling innocent dalam dunia. Aku cuma diam. Aku pandang mata dia dalam-dalam. Aku nak dia tahu yang aku nampak segala-galanya. Aku nak dia tahu yang taktik kotor dia tu tak lepas dari pemerhatian aku. Tapi dia punya poker face memang level kayangan. Macam pelakon filem yang dah biasa berbohong. Dia boleh sambung potong bawang macam kawan baik yang paling jujur dan tulus. Malam tu, masa berbuka, aku perhatikan je setiap gerak-geri dorang. Suasana meja makan yang selalunya ceria dengan gerak tawa, tiba-tiba rasa berat dan tegang. Suraya sengaja duduk depan Han. Setiap kali Han nak ambil lauk, Suraya akan sibuk nak tolong sendukkan. Abang Han, biar Suraya buat kan? Abang kan penat kerja hari ni. Mesti lapar sangat kan? Kata dia sambil pastikan jari dia bersentuh dengan jari Han masa dia hulur pinggan tu. Han nampak sangat tak selesa. Dia banyak tunduk kepala. Dia cuma fokus pada nasi dalam pinggan dia. Tapi dia tak berani nak tegur Suraya sebab dia tahu Suraya ni kawan baik aku. Dia tak nak aku rasa kecil hati kalau dia berkasar dengan tetamu aku. Tapi Han tak tahu yang kawan baik aku ni sebenarnya tengah merancang nak rampas tempat aku sebagai tuan rumah ni. Lepas habis berbuka, masa aku tengah kemas meja dan Han tengah cuci tangan dekat sinki, Suraya datang dekat dengan aku. Dia berdiri rapat sangat sampai aku boleh bau perfume dia yang sangat kuat tu. Perfume yang dia beli baru ni, yang dia kata hadiah dari kawan. Dia bisik kat telinga aku, suara dia lembut tapi penuh racun yang mematikan. Arya, kau jangan marah tau kalau aku rapat dengan Han. Aku cuma rasa selesa dengan dia macam abang sendiri. Kau tahu kan aku ni anak tunggal. Tak pernah ada abang yang boleh aku tumpang memanja dan mengadu nasib. Masa tu aku rasa darah aku mendidih. Aku rasa nak lempang je muka dia pakai senduk lauk yang penuh dengan kuah tu. Macam abang sendiri? Abang mana yang kau pandang bibir dia macam nak makan tu? Tapi aku cuma senyum kelat. Senyuman yang aku paksa keluar. Aku jawab, tak apa Suraya, aku faham kau tengah sedih dan perlukan sokongan. Tapi jangan rapat sangat. Nanti orang luar nampak fitnah pula. Han tu laki orang, bukan abang kandung kau yang boleh kau lentuk-lentuk sesuka hati kat dapur. Tapi permainan dia tak berhenti kat situ. Dia mula gunakan taktik gaslighting yang sangat halus untuk buat aku nampak macam isteri yang tak berguna dan tak sensitif depan Han. Esoknya, masa kita orang tengah sahur pukul 4.30 pagi, suasana dapur sunyi sepi, cuma dengar bunyi kipas. Dia tiba-tiba cakap, Arya, kesiannya saya tengok Abang Han tadi. Dia kata kat saya dia mengantuk gila sebab semalam awak ajak dia borak sampai pukul 2 pagi ya. Kesian dia nak drive kerja hari ni. Mesti stres kat office nanti. Padahal semalam aku tidur awal gila sebab penat sangat dengan kerja office. Aku pandang Han nampak bingung gila. Dahi dia berkerut. Han cakap, mana ada, saya okey je. Saya tak cakap pun macam tu kat Suraya. Tapi Suraya teruskan juga dengan muka kesian dia yang minta simpati tu. Yelah, Abang Han ni memang baik sangat. Selalu nak jaga hati Arya sampai sanggup berlapar dan mengantuk. Tak apa Abang Han, nanti balik kerja Suraya urutkan bahu abang. Suraya ada belajar teknik urut tradisional masa kat kampung. Kesian abang stres kerja siang malam. Aku terus letak sudu kuat-kuat atas meja sampai berbunyi ting. Suraya, urut bahu laki aku tu tugas aku sebagai isteri. Kau fokus cari kerja baru je, okey? Jangan risau pasal suami orang. Suasana terus jadi tegang gila. Han diam 1000 bahasa. Dia terus sambung makan dengan laju. Suraya pula buat muka nak nangis. Kononnya aku ni berkasar dengan dia tanpa sebab yang munasabah. Masa tu aku nampak Han pandang aku dengan satu pandangan yang aku tak pernah tengok sebelum ni. Macam dia rasa aku ni terlalu garang, terlalu kontrol dan tak sensitif pada kawan yang tengah susah. Suraya berjaya buat aku nampak jahat dalam rumah aku sendiri. Dia berjaya buat Han rasa simpati pada dia dan bosan pada aku. Itu taktik dia yang paling licik. Hari-hari seterusnya jadi macam neraka bagi aku. Setiap kali aku keluar rumah untuk kerja, aku jadi tak tenang. Aku asyik berbayang apa dorang buat kat rumah berdua bila aku tak ada. Adakah Suraya sengaja pakai baju seksi lagi depan Han? Adakah dia sengaja nak pancing Han masa aku tengah penat cari rezeki? Perasaan curiga ni makan diri aku sikit demi sikit. Macam anai-anai yang makan kayu. Sampaikan aku jadi tak fokus buat kerja kat office. Bos aku pun dah mula tegur sebab kualiti kerja aku makin merosot. Aku jadi paranoid.
Aku rasa setiap saat aku tak ada kat rumah, Suraya tengah buat kerja dia. Satu malam, masa malam ke-17 Ramadan, Han pergi masjid untuk solat tarawih. Aku pura-pura cakap kat Suraya yang aku nak masuk bilik awal sebab migraine aku datang balik. Aku tutup lampu bilik, tapi sebenarnya aku tak tidur. Aku duduk belakang pintu, tunggu sampai aku dengar bunyi air bilik air dari bilik sebelah. Tanda Suraya tengah mandi. Aku perlukan jawapan. Aku perlukan sesuatu untuk buktikan yang insting aku ni betul. Aku keluar bilik secara diam-diam, tanpa bunyi. Aku melangkah masuk ke bilik tetamu yang dia duduk. Bilik tu bau perfume dia yang kuat tu, bau yang buat aku rasa mual. Aku tak tahu kenapa, tapi hati aku kuat sangat suruh aku geledah barang dia. Aku rasa ada sesuatu yang sangat besar yang dia sorokkan dari aku. Satu rahsia yang bakal mengubah hidup aku selamanya. Aku nampak beg tangan dia yang jenama mahal tu terbuka ke atas katil. Beg yang dia kata dia terpaksa gadai untuk bayar hutang tunangan dia, tapi rupa-rupanya masih ada dan nampak baru. Niat hati nak tutupkan je supaya tak nampak bersepah, tapi mata aku ternampak satu sampul surat coklat yang terselit kat celah-celah baju dalam beg dia. Bila aku buka sampul tu, jantung aku berhenti berdetak sekejap. Aku rasa macam oksigen dalam bilik tu hilang secara tiba-tiba. Aku sesak nafas. Dalam sampul tu, ada berpuluh-puluh kepingan gambar Han yang diambil dari jauh. Ada gambar Han tengah masuk ofis, gambar Han dekat kafe, gambar Han tengah basuh kereta kat depan rumah ni. Dan yang paling menakutkan, semua gambar tu diambil sebelum Suraya datang rumah aku lagi. Maksudnya, dia dah lama stok laki aku. Dia bukan mangsa keadaan yang malang. Dia adalah pemburu yang dah lama merancang setiap langkah dia. Dia bukan kawan yang perlukan pertolongan. Dia adalah pemangsa yang tengah menunggu masa nak membaham mangsanya. Dan yang paling buat aku menggigil sampai ke tulang sumsum, ada satu nota kecil yang dilekat kat belakang gambar Han tengah senyum masa dia kat Bazar Ramadan tahun lepas. Nota tu bertulis dengan dakwat merah darah. Target locked. Mission Ramadan, make him mine by Raya. Arya is just a placeholder. She doesn't deserve him. Aku terduduk kat lantai bilik tu. Kaki aku rasa lemah macam jeli. Air mata aku mula jatuh, tapi aku tutup mulut aku kuat-kuat guna tangan supaya tak ada bunyi esakan yang keluar. Suraya bukan datang sebab dia susah. Dia bukan datang sebab kena halau rumah sewa. Itu semua lakonan level Oscar untuk pancing simpati aku. Dia datang sebab dia dah lama perhatikan kita orang dari jauh. Dia gunakan kebaikan aku. Dia gunakan percayaan aku selama 10 tahun ni untuk masuk ke dalam rumah ni dan hancurkan hidup aku dari dalam. Dia nak rampas segala-galanya yang aku ada. Kasih sayang suami aku, harta aku, rumah aku. Semuanya dia nak ambil. Tapi persoalannya, kenapa dia buat macam ni? Apa yang dia dendam sangat kat aku sampai dia sanggup hancurkan rumah tangga kawan baik dia sendiri? Aku geledah lagi beg dia dengan tangan yang menggigil hebat. Dan kat situ, aku jumpa satu lagi benda yang buat bulu roma aku mereman habis. Ada satu gambar kita orang zaman sekolah menengah. Gambar kita orang tengah peluk bahu masa hari graduan. Kita orang nampak sangat bahagia masa tu. Dua budak remaja yang ada impian besar. Tapi muka aku dalam gambar tu dah kena potong kasar guna gunting dan digantikan dengan muka dia yang dia tampal guna gam. Dia bukan setakat nak laki aku. Dia nak jadi aku. Dia nak ambil alih identiti aku, rumah aku dan kasih sayang yang aku terima dari Han. Dia nak hapuskan kewujudan aku dan gantikan dengan diri dia. Dia nak hidup dalam kulit aku. Bayangkan betapa sick mental perempuan ni. Dia nak hidup sebagai aku dengan suami aku dalam rumah aku. Aku rasa jijik gila bila teringat dia pakaikan apron aku tadi. Dia tengah buat latihan untuk jadi aku. Aku dengar pintu bilik air terbuka. Kat luar, bunyi slipper dia berjalan perlahan ke arah bilik ni. Aku cepat-cepat letak balik sampul tu dalam beg, pastikan setiap gambar tu nampak macam tak terusik dan aku lari keluar, masuk bilik aku dalam gelap malam. Aku baring atas katil, tarik selimut sampai ke dagu. Tapi jantung aku berdegap kencang macam nak pecah dada. Aku dengar dia singgah depan pintu bilik aku. Dia berhenti sekejap. Mungkin dia tengah dengar sama ada aku dah tidur ataupun belum. Kemudian aku dengar dia gelak kecil. Gelak yang sangat halus, sangat sinis. Tapi cukup untuk buat aku rasa nak muntah. Bunyi gelak tu macam bunyi syaitan yang tengah meraihkan kemenangan dia. Dia ingat dia dah menang. Dia ingat aku lemah.
Dia ingat aku bodoh dan boleh dipijak-pijak sesuka hati. Dia belum kenal siapa aku bila maruah dan rumah tangga aku dicabar. Dia dah buat satu kesilapan paling besar dalam hidup dia dengan memilih aku sebagai mangsa dia. Aku bukan mangsa yang mudah, Suraya. Tapi, buat masa ni, aku kena berlakon. Aku kena jadi wanita berbaju pink yang naif, yang stupid dan tak tahu apa-apa pasal niat jahat dia. Aku kena perhatikan apa langkah dia seterusnya dengan mata yang terbuka luas. Sebab aku tahu syaitan ni takkan berhenti selagi dia tak dapat apa yang dia nak, iaitu suami aku, rumah aku dan identiti aku. Tapi dia lupa satu perkara. Ini rumah aku dan aku yang pegang kunci dia. Dia cuma tetamu dan tetamu yang biadab macam dia ni tempatnya bukan di master bedroom, tapi di tempat yang paling gelap yang dia takkan jangka. Aku mula susun plan. Aku takkan halau dia sekarang. Kalau aku halau dia sekarang, Han mungkin akan nampak aku yang kejam. Aku kena biar dia expose diri dia sendiri. Aku kena biar dia rasa dia dah hampir menang, barulah aku akan jatuhkan dia dengan sehancur-hancurnya. Korang rasa apa motif sebenarnya Suraya sampai nak potong muka aku dalam gambar lama tu? Adakah ini dendam dari zaman sekolah yang aku tak tahu? Kenapa dia obses sangat nak hidup sebagai aku? Dan apa yang patut aku buat sebelum raya menjelang untuk selamatkan rumah tangga aku dan halau syaitan ni keluar buat selamanya? Sebab aku tahu malam esok dia akan buat langkah yang lebih berani dan lebih kotor bila aku tak dekat rumah. Dia ingat dia pemburu, tapi dia tak tahu yang dia sebenarnya tengah masuk dalam perangkap aku. Dan aku dah sedia menanti dengan satu rancangan yang dia takkan pernah jangka dalam hidup dia. Korang tunggu part 2 nanti, sebab mission Ramadan dia ni baru je bermula. Tapi aku akan tamatkan dia dengan cara yang paling tragis. Korang rasa Han akan percaya aku ke? Atau dia akan terus termakan pujuk rayu Suraya?